hamzah di atas huruf alif. Ada 3 tempat ini sahaja. Pertama, apabila ada huruf A. Singkatan huruf A. Singkatan huruf A ni apa? Sekejap lagi Ustaz tunjuk. Okey, contoh perkataan ATM iaitu singkatan. ATM ni asal daripada apa? Angkatan Tentera Malaysia. A adalah singkatan. Dia ambil daripada perkataan angkatan. Tapi dia ambil huruf A je. Okey, huruf A ni ejaan jawi dia macam mana? Alif, hamzah. Di atas huruf alif, ya. Ini dia panggil singkatan huruf A. Boleh nampak? Singkatan huruf A. Bukan padanan jangan tukar. Saya tahu awak kena tukar. Ustaz, padanan huruf A ni ke alif. A sama dengan huruf alif. Ini padanan huruf. Ini gapo Ustaz? Padanan singkatan huruf. Sebut singkatan huruf. Singkatan huruf. Asal dia angkatan. Panjang. Angkatan. Panjang ke tu? Dia ambil huruf A saja. Dia panggil singkatan. Maka huruf A sekejap lagi kita akan tengok. Singkatan huruf A sampai Z. Ada ejaan dia. Jangan tukar dengan padanan huruf. Tak sama. Okey. Yang kedua. Hamzah di atas huruf alif. Adanya imbuhan sekedi. Kita belajar dah bawah ni. Apa dia? Contoh. Awak eja orang kena orang. Alif, waw, ronga. Orang. Ada tak huruf hamzah di atas huruf alif? Ada. Kalau kita eja orang sahaja, tak ada huruf alif. Tapi, bila sahaja masuk imbuhan se di depan, contoh, seorang. Ada selalu hamzah. Ini tempat yang kedua. Lagi, imbuhan se ke pula. Contoh, eja utara kana. You. Padanan jawi dia ke apa? Salah. You duduk mana ni? Tengok you tu duduk mana? Duduk di mana? Duduk di depan ataupun duduk di awal. Maka padanan huruf jawi dia ke apa? Alif waw. Ingat tu. T dengan huruf ta. A. Alif ar. Ra. A alif. Utara. Kalau eja utara, ada tak huruf hamzah di atas huruf alif? Ada ke tak? Tak ada Tapi, bila je masuk imbuhan ke, maka ada selalu hamzah atas huruf alif.